Ya, nak order apa pakcik? Pakcik buta nak. Tak boleh baca menu. Oh, ya ke? Lepas tu macam mana? Kamu ambil sudu kotor kat dalam sinki, bagi pakcik bau. Oh, macam gitu pun boleh? Okey, jap. Bau chicken chop ni macam sedap. Pakcik nak chicken chop satu orang makan Yelah pakcik. Macam biasa nak. Bagi pakcik bau sudu kotor dalam sinki. Alah, orang tua ni nak kelentong aku. Brenda, cuba kepit sudu ni kat ketiak kau. Dah kenapa? Buat je lah. Nah, pakcik. Lah, Brenda kerja kat sini. Aku pernah kerja at least 3 kedai makan masa aku muda-muda dulu. Aku even pernah datang interview untuk kerja kat Pizza Hut. Dan aku ingat lagi masa manager tu interview aku. Aku macam biasa lah. Semua benda aku cakap boleh. Awak boleh multitask. Awak tumbuk punching pad ni sambil jawab soalan saya. Okey, 1 tambah 1 berapa? 2. Tak adalah aku reka je benda tu. Tapi biasalah interview semua cakap boleh. Tapi nak dipendekkan cerita, aku lepas interview tu dan dia suruh datang keesokan harinya dan suruh aku pakai serba hitam. So aku balik rumah dan ready untuk datang kerja esok. Lepas tu tiba-tiba aku dapat mesej daripada kawan aku yang ajak aku apply kerja kat satu kedai makan ni. Tapi kan tempat yang dia ajak aku kerja tu kedai makan biasa je. Dah lah jauh dari rumah aku. Dah lah gaji sikit. Dah lah tak ada aircon. So of course lah aku join kawan aku tu kerja kat situ dan aku tak datang kerja kat Pizza Hut tu. Sebab sebenarnya tempat kerja tu not bad. Walaupun tak ada aircon, dia ada angin yang natural. Okay, aku just nak lepak dengan member aku je sebenarnya. Aku tak kisah bekerja kat mana sebenarnya. Jadi sejak daripada tu bermulalah kisah aku bekerja kat restoran tu. Pertama sekali, restoran ni macam restoran family lah juga. Sebab semua pekerja yang sedia ada kat situ adalah pekerja yang dah lama dah kerja kat situ. Jadi aku dengan kawan aku ni just macam orang luar lah. Tapi tak apa, we have for each other, bak kata orang putih. Jadi aku ditugaskan sebagai waiter kat situ. So basically tugas aku ambil order, lepas tu hantar dekat dapur. Lepas tu makanan siap, bawa ke meja makan customer. Simple. Dan korang kena tahu satu benda, orang dapur memang tak ngam dengan kita orang. Aku tak nak cerita banyak. Aku akan cerita satu je daripada banyak-banyak tu. Nak dijadikan cerita, ada seorang makcik ni, dia order apa tak aku tak ingat dah. Tapi aku just salin macam biasa je lah apa yang dia order. Lepas tu aku hantar kertas order tu dekat dapur. Kemudian lepas 30 minit macam tu, masa makcik tu nak bayar kat kaunter, tiba-tiba tauke kedai panggil aku. Wan, kau ambil order makcik ni ke? Ada order tak sampai lah Wan. Belum sempat aku nak bersuara secara tiba-tiba makcik tu melenting marah aku. Dia cakap, awak ni selalu salah ambil order saya. Hari tu pun sama. Saya order sekian-sekian tapi dapat sekian-sekian. Bla 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 bla. Aku macam, aku rasa aku dah salin dah order makcik ni. So lepas dia habis beletih kat aku minta maaf. Lepas tu aku pun berlari kejap pergi ke dapur, cari balik order yang aku tulis tu. Dan betul, memang aku dah salin dah order makcik tu. Tapi bila aku bawa kertas order tu nak tunjuk kat muka makcik tu dah tak ada dah. Tapi lantaklah makcik tu. Yang penting adalah toke kedai makan tu yang kena tahu yang aku ni tak bersalah. Jadi masa aku nak explain dekat toke kedai yang aku dah salin dah order, aku siap bawa kertas lagi nak tunjuk kat dia. Dia macam, it's okay Wan, it's okay. Tapi saya dah, semua orang buat silap. It's okay. Tapi saya dah. Tapi dan saya, dia macam tak nak tengok pun kertas order tu. Toke kedai tu memang baik. Dia tak kisah pun kalau pekerja dia buat salah. Bagi dia benda tu biasa je. Tapi aku tak bersalah masalahnya. Masalah betul. Pasal aku pun pacak balik kertas tu kat dapur dengan semua orang ingat aku yang bersalah. So akhirnya Tuhan je lah yang tahu aku tak bersalah. Restoran ni tak adalah restoran mewah sangat. Dia just restoran biasa je. Mana nak cakap barang yang diorang gunakan macam chiller, van hood, semua barang tu dah start meragam dah pun. Ada antaranya dah rosak dah pun. Mungkin barang yang diorang beli tu bukan dekat Senheng. Sebab kalau barang Senheng, lepas tu owner dia pula ada +1 members, barang elektrik besar macam hood, chiller dapat free extended warranty. Come on lah, aku tahulah. Aku pernah jadi customer Senheng. Benda-benda bawah RM400 macam blender, macam periuk nasi, kalau dia orang rosak, Senheng boleh bagi warranty. Bukan warranty nak beki, warranty tukar terus yang baru. Kos sikit je. Tapi sebenarnya aku faham je. Aku senang lah cakap sebab aku tak jadi owner. Ni cerita kalau aku yang business owner, lepas tu banyak duit lah, aku ganti je semua barang kat kedai tu, kat kedai Senheng. Kasih habis je balance diskaun cashback yang aku dapat sebab aku beli perkakar-perkakar dapur dulu tu. Tak percaya boleh tengok application Senheng tu sendiri. Ada sampai lebih 2,400 barang kau boleh pilih. Bukan dekat app je boleh redeem barang, dekat kedai pun boleh. Jadi nak dipendekkan cerita, lepas beberapa bulan aku berhenti kerja dan aku datang balik kedai tu, ownernya dah bertukar dah.
Kedai kedua yang aku nak cerita ni, dia lebih kepada cafeteria. Cafeteria ni kat dalam bangunan yang dipenuhi dengan ustaz-ustaz. Alright, disebabkan cafeteria ni menyediakan makanan pagi, so aku kena datang seawal 7:30 pagi, kena potong sayur, kupas bawang semua. Tapi kan dalam banyak-banyak kedai makan yang aku pernah kerja kat sini paling penat. Aku kena buat semua benda. So nak dijadikan cerita, satu hari ni aku terdengar pergaduhan antara tukang masak dengan owner cafeteria tu pasal satu gulai daging yang dah basi. And then lepas beberapa hari, tukang masak pun ceritalah yang sebenarnya owner nak buang kuah gulai basi tu dan daging tu diasingkan dan digunakan balik untuk buat gulai baru. Tapi tukang masak tu tak nak, sebab dia cakap dia tak sampai hati nak bagi ustaz-ustaz kat situ makan makanan macam tu. Mungkin sebab itulah mak aku suruh jadi ustaz, supaya aku tak kena keracunan makanan. So beberapa hari lepas tu, tukang masak tu pun menghilangkan diri. Dan tiba-tiba ada tukang masak baru muncul. Sebenarnya aku tak memihak kepada siapa-siapa, sebab aku tak dengar lagi cerita daripada pihak owner. Tuduhan ni berat dan aku tak boleh nak menilai buruk owner tu hanya sebab owner bagi gaji aku ciput. So lepas beberapa minggu kat situ, akhirnya ada satu seruan yang menyelamatkan aku daripada kerja macam zombie kat kedai tu, iaitu seruan untuk aku ke PLKN. Maksud aku pun buat-buatlah sedih depan owner. Alah, tak ready lah nak pergi PLKN, dah kerja lagi, janji. Jadi masa hari terakhir aku nak kutip gaji tu, owner sempat bagi aku hadiah RM50 sebab masa tu aku baru lepas ambil result SPM. So kalau betul owner tu buat kerja terkutuk macam tu, takkan dia bagi aku RM50 kan? 5 star review. Tak ada. Actually sampai sekarang aku pun tak tahu siapa yang betul. Tun Creators event is back, baby. Jangan lupa untuk datang event persona kita yang bertempat di Bridge Level 1 Central Market, Pasar Seni pada 30 Disember ni sampai 5 Januari. 7 hari brother aku kat situ. 7 hari. Sambut tahun baru kat KL aku tahun ni. Jadi untuk orang KL yang belum berpeluang nak dapatkan buku komik sekolah komedi aku tu, korang memang wajib datang. Sebab kotak komik eksklusif sekolah komik komedi ni tinggal sikit je lagi. Kalau lambat, nanti korang dapat buku je. Dan setelah hampir 3 tahun, akhirnya aku keluarkan juga merchandise baju aku. Dan saiz adalah terhad. Dan kalau sebelum ni aku seorang-seorang kat Besar Buku Selangor, kali ni aku akan ditemani Sumi Azil, the master of minuman coklat al-sedap, dan Sumi Koko pun ada sekali kat situ. So tak nak cakap banyak, kita jumpa kat event. Okay, bye. Hello guys, korang sihat ke? Aku sebenarnya ada berita gembira nak bagi tahu korang ni. Dah ready nak dengar? Untuk pertama kalinya, aku akan ke PBA KL untuk pertengahan tahun ni. Aku rasa macam event ni agak besar lah untuk aku. So, insyaAllah aku akan buat sehabis baik untuk jadikan event ni betul-betul grand. Dan disebabkan sambutan komik aku ni sangat-sangatlah memberangsangkan, aku akan sambung sekolah komedi volume 2. Tapi aku macam tak confident lah. Korang doakan je lah ya. So, aku akan update lagi lepas ni pasal PBA KL kat ujung video. Stay tune. Jumpa korang lagi. Okay, bye.